warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita baca kisah Hayatul Sabah lagi tuan ni. Kisah Hayatul Sabah. Dan semoga kita mendapat pelajaran daripada kisah ini tuan ni. Bab satu lagi, berdakwah semasa peperangan ni. Berdakwah semasa peperangan. Dan ni kita baca lah tuan, kita baca kat sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'ala hikmatan syu'la ila man qadaina ya rabbal alamin. Allahumma ta'ala hikmatan syu'la ila man qadaina ya rabbal alamin. Allahumma ta'ala hikmatan syu'la ila man qadaina ya rabbal alamin. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa rizqan halal. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa rizqan halal. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa rizqan halal. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah Nabi SAW kepada Sayyidina Farwah Gutaifi radhiyallahu anhu agar berdakwah kepada Allah Taala masa berperang. Perintah Nabi SAW kepada Sayyidina Farwah Gutaifi radhiyallahu anhu agar berdakwah kepada Allah Taala semasa berperang. Sayyidina Farwah bin Usaid Gutaifi radhiyallahu anhu berkata bahawa aku terdatang berjumpa Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah boleh aku membawa orang-orang yang telah menerima Islam daripada kaumku untuk memerangi orang-orang yang enggan menerima Islam? Baginda SAW bersabda, bahkan kemudian fikiranku berubah lalu aku berkata, wahai Rasulullah, saya rasa saya tidak akan memerangi mereka kerana mereka ialah kaum Sabak dan mereka ialah orang yang mulia dan sangat kuat. Tapi Rasulullah SAW telah melantikku menjadi amir dan mengizinkan daku untuk memerangi kaum Sabak. Setelah aku keluar dari sisi baginda SAW, Allah SWT menurunkan ayat mengenai kaum Sabak. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah yang telah dilakukan oleh Gutaifi itu tadi? Kemudian baginda SAW mengutuskan seorang utusan ke rumahku. Bila sampai ke rumahku, dia mendapati aku telah pun keluar. Lalu dia menyuruh aku kembali. Apabila aku datang kepada Nabi SAW, aku dapati baginda SAW duduk di sekeliling baginda SAW. Ada para sahabat radhiyallahu anhum. Entah baginda SAW bersabda kepadaku, kamu berdakwahlah kaum Sabak. Kamu dakwahlah kaum Sabak. Siapa daripada kalangan mereka yang menerima dakwah kamu, maka hendaklah kamu menerimanya. Manakala siapa yang ingkar, janganlah kamu bersegera melakukan sesuatu katanya sehinggalah kamu memberitahuku. Seorang lelaki daripada orang ramai bertanya, wahai Rasulullah, apakah Sabak itu? Adakah ia nama sebuah tempat atau nama seorang perempuan? Rasulullah SAW menjawab, bukan. Rasulullah SAW menjawab, bukan. Rasulullah SAW menjawab, Rasulullah SAW menjawab, bukanlah ia nama sebuah tempat
dan tidak juga nama seorang perempuan, tapi dia ialah seorang lelaki daripada kalangan Arab, mempunyai 10 orang anak. Ada pun 6 orang daripada mereka telah pergi dan menetap di Yaman, sedangkan 4 orang lagi telah pergi dan menetap di Syam. Ada pun yang telah pergi ke Syam ialah Lakam, Yuzam, Jasan dan Amilah. Sementara yang telah pergi ke Yaman ialah Yazid. Sementara yang telah pergi ke Yaman ialah Az, Kindah, Himyar, Asyiyariyun, Ammar dan Mazhid. Lelaki itu bertanya lagi, apakah itu Ammar? Apakah itu Anmar? Baginda SAW menjawab, daripada Anmar itulah katanya Bani Qusam dan Bajilah. Sayyidina Farwah radhiyallahu anhu kata bahawa aku datang jumpa Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah boleh aku membawa orang-orang yang telah menerima Islam daripada kaumku untuk memerangi orang-orang yang enggan menerima Islam? Rasulullah SAW bersabda, ya, bawalah orang-orang yang telah menerima Islam daripada kaum kamu untuk memerangi orang-orang yang enggan menerima Islam. Apabila aku berpaling meninggalkan majlis itu, Baginda SAW memanggilku lalu bersabda, janganlah kamu perangi mereka sehingga kamu mendakwah mereka berislam terlebih dahulu. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah Sabah itu? Sebuah lembah atau bukit, ataupun apakah ia? Baginda SAW menjawab, bukan, bahkan dia ialah seorang lelaki daripada kalangan Arab yang mempunyai 10 orang anak. InsyaAllah tuan, itulah 7 minit lebih kita baca kisah ni. Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan untuk beramalkan dan sampai-sampai lain. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kepada Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.